Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi kita para pendengar dan penonton podcast Jam ke-11. Episod kali ini bersama kita ialah Bendahari UMNO Sabah, bekas Ketua Menteri UMNO Sabah dan sekarang calon usukan Datuk Seri Panglima Saleh Said Keruak. Selamat datang ke studio, Datuk Seri. Terima kasih atas jemputan. Datuk Seri adalah tokoh paling berpengalaman dalam sejarah politik pilihan raya Sabah ini, fikir. Datuk Seri datang daripada keluarga politik, kemudian berkhidmat selama 2 tahun dalam sistem pengiraan Ketua Menteri Sabah, kemudian berkhidmat di peringkat federal sebagai Menteri Komunikasi. Apa sebenarnya gambaran besar PRN Sabah kali ini? Kalau kita lihat PRN kali ini, ramai calon-calon yang bertanding ya. Dan parti-parti utama pun akan bersaing pada kali ini. Ini satu perkembangan yang baru di Sabah. Dan sudah tentulah rakyat akan melihat dasar-dasar parti-parti yang bertanding. Dan sudah tentu mereka akan membuat penilaian ke atas apakah hala tuju parti-parti tersebut. Kedua, kali ini juga ramai pemilih muda yang akan menyertai pemilihan. Dan sudah tentulah tren pengundian mereka itu harus diberi perhatian. Itu sih kalau kita tengok ada 596 calon untuk 73 kerusi DUN. Saya ingat 24 parti politik, entiti. Ada setiap DUN saya rasa antara 8 hingga 13 penjuru. Hanya ada 2-3 DUN yang 4 penjuru. Jadi dalam keadaan begini, ada pemerhati politik berpendapat ia tidak, bila keputusan nanti tidak mencerminkan majoriti sebenar, mungkin 15%, 20% menjadi pemenang. Adakah ini menjejaskan idealisme dan politik di Sabah ni? Pertama kali, seperti mana yang selalu saya katakan ya, kalau kita banding politik di Semenanjung dan Sabah ataupun Sarawak, Sabah ini lebih maju lagi membangun dalam soal politik. Mungkin di segi ekonomi Semenanjung yang lebih maju, tetapi di segi politiknya Sabah lebih maju. Dan kalau kita lihat sejarah politik Sabah ya, di Sabah ini rakyat berani membuat perubahan. Pada suatu ketika dulu, setiap 8 hingga 10 tahun, kerjaan akan berubah. Kerana di sini istilahnya tukar baju. Jadi kalau kita lihat demokrasi sebenarnya memang di Sabah. Pada saya dengan penyertaan ramai yang bertanding, ramai parti-parti politik yang menawarkan diri, pada saya ini perkembangan yang baik. Tetapi apabila sampai masanya, sudah tentu rakyat akan membuat penilaian ya tentang tawaran-tawaran yang akan diberi oleh mereka yang bertanding ini. Dan kita tidak tahu, macam-macam ramalan ada mengatakan tidak ada satu parti yang akan menjadi majoriti. Tapi kalau kita lihat parti-parti utama di Sabah ini bertanding melebihi 37 kursi ya. Oleh kerana ini artinya setiap parti ini ada keyakinan bahawa mereka boleh melintasi 37 simple majority kursi untuk mendapat simple majority. Jadi ini advantage ataupun disadvantage kepada Barisan Nasional yang mempunyai parti akar umbi ini? Barisan Nasional memang satu parti yang sudah lama bertapak di Sabah. Kelebihan parti UMNO ini adalah parti yang berstruktur, di mana di setiap kampung kita ada cawangan, pemuda, putri, wanita, dan sudah tentulah kita ada asas sokongan di bawah tersebut. Dan ini tidak lari banyak ya. Memang ada yang lari kepada parti-parti yang lain, tapi pada umumnya kita ada kekuatan di peringkat akar umbi. Sama dia advantage atau tidak, ia bergantung kepada kawasan ya, kawasan di mana kita akan bertanding. Tetapi pada saya, pada umumnya, mereka bukan saja melihat ke atas kekuatan parti di segi strukturnya, tetapi melihat perkembangan politik di Sabah ini, nampak rakyat merindui semula Barisan Nasional, dan saya yakin Barisan Nasional akan mendapat kursi yang banyak pada kali ini. Terus dalam PR yang lepas pun pemimpin UMNO bercakap soal merindui semula Barisan Nasional. Kemudian kita BM bertanding 42 kerusi. Kali ini bercakap lagi soal merindui Barisan Nasional, bertanding 45 kerusi. Bertanding 42 kerusi, menang 14 kerusi. Sekarang bertanding 45 kerusi. Ini strategi yang melalui satu penilaian ataupun tangkap muat untuk menunjukkan kita BM bertanding banyak kerusi untuk jadi kerajaan. Memang kita membuat penilaian ya. Apabila kita lihat pada masa yang lalu, pada ketika itu kita bersama
JRS. Kita bukan bertanding sendirian, kita Dengan Perikatan bergabung. Nasional. Dan kita telah mendapat kemenangan dengan membentuk kerajaan. Dan kita kalah beberapa kursi kerana kita lihat ada musuh dalam selimut. Di mana kita lihat 3 calon daripada bebas pun boleh mendapat kemenangan. Kalau kita lihat sejarah politik Sabah ini, bukan mudah untuk seorang yang bertanding sebagai bebas boleh menang. Tidak seperti di Sarawak, yang biasa berlaku. Dan begitu juga antara beberapa kawasan ini kita kalah jumlah yang kecil. Pada kali ini saya tidak mengatakan bahwa kita akan melintasi 37 kursi, tapi saya katakan bahwa kita akan memenangi kursi-kursi yang akan kita beri tumpuan. Berapa kursi tumpuan tu, Syekh? Kita merasakan bahwa kursi tumpuan kita ini adalah 30. Lebih 30 kursi. Dan 30 kursi ini kita rasakan kursi yang dari dulu memang pernah menjadi milik kita. Dan kali ini kalau banyak parti yang bersaing dan rakyat yakin bahwa kita lebih baik daripada parti-parti yang lain, kita boleh memperoleh kemenangan. Tetapi kalau kita lihat dalam politik Sabah ini, kali ini kalau kita tengok, rakyat sudah boleh membuat perbandingan. Kerana ketiga-tiga parti utama yang akan bertanding, Warisan, JRS dan juga BN. Ketiga-tiga ini pernah menjadi parti kerajaan. Dan sudah tentulah rakyat boleh menilai mana parti yang mereka rasa lebih menjamin masa hadapan mereka. Datuk Sri tadi bercakap soal musuh dalam selimut dalam PRN lepas. Kita pun tengok kita kalah di Kemabung dan few kawasan tu oleh calon sebenarnya UMNO bahagian keluar bertanding. Jadi kali ni kita bawa Barisan Nasional bawa 80% muka baru. Ya. Adakah tak akan berlaku soal musuh dalam selimut dan tikam belakang ini? Kali ini kita mau menawarkan kepada orang Sabah, calon-calon baru, calon-calon muda, ramai profesional. Ini menunjukkan bahawa parti ini adalah parti untuk masa hadapan. Kalau kita banding BN dan parti-parti lawan, mereka hanya kemukakan 30 hingga 40% calon-calon baru. So, pada kali ini kita rasakan bahawa suatu pendekatan harus diadakan dan meyakinkan rakyat bahawa BN ini satu package yang terdiri daripada mereka berpengalaman baru untuk memimpin di Sabah. Maksud saya internal tu dalam parti tu, adakah pemimpin lama yang kecewa tidak dipilih Saya sebagai nampak calon? tidak berlaku pada kali ini. Banyak pemimpin lama pun memahami bahawa untuk masa depan parti ini mestilah kita mencari jalan memberi peluang kepada orang-orang baru untuk menjadi calon. Saya lihat di UMNO Sabah ini atau Barisan Nasional Sabah ni, persepsi rakyat itu ada dua bentuk krisis. Pertamanya ialah krisis keyakinan. Daripada parti yang pernah menjadi penstabil politik Sabah, melalui pelbagai sistem kita cuba untuk menstabilkan politik Sabah, membangunkan negeri, dan kemudiannya apabila jatuh pada 2018 itu, dijatuhkan 2018 itu, nampak seolah UMNO ini tidak membantu kestabilan itu, terutama selepas langkah Kinabalu. Yang kedua ialah krisis kepimpinan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahawa ada krisis antara ketua UMNO Sabah dengan timbalannya, yang saya rasa dah setahun 2 tahun bertukar kata-kata di media dan sebagainya. Dan terbaru Datuk Rahman Dahlan menarik diri daripada calon tempasuk. Sama ada ia disebabkan perbahlan itu atau sebab lain, tapi persepsi politiknya, rakyatnya ialah inilah krisis-krisis yang UMNO, yang berlaku dalam UMNO, dan macam mana UMNO nak membuktikan dia mampu jadi kerajaan yang lebih baik kali ini. Okay, pertamanya kalau kita lihat 2018 banyak orang fikir Warisan menang pada ketika itu. Ya. Itu tidak betul ya. Pada ketika itu draw 29-29 pada ketika itu. Apa yang berlaku ialah beberapa pemimpin daripada BN telah berpindah ke Warisan pada ketika itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa umumnya pada ketika itu rakyat menolak Barisan Nasional. Dalam keadaan yang isu nasional begitu besar pada ketika itu, kita boleh bertahan dengan 29 kursi. Dan ketika itu PN bersama BN. Dan PH pula bersama Warisan. Daripada 29 kursi itu, 22 dimenangi oleh Warisan, 7 dimenangi oleh PH pada ketika itu. Jadi
banyak orang tidak melihat. Ada orang melihat seolah-olah 2018 itu kita tumbang oleh kerana perpindahan beberapa adun ke parti lain. UMNO sudah tentulah satu parti yang dinamik, dan UMNO ini apabila kita lihat dahulu sejak dia ditubuhkan di Sabah, dia terdiri daripada bukan saja dia lahir daripada Parti USNO pada ketika itu. Dan Parti USNO, maka ada juga orang Islam, pemimpin Islam daripada Berjaya, daripada PBS menyertai UMNO. So UMNO itu terdiri daripada kepelbagaian kepimpinannya. Jadi apa yang berlaku, langkah Kinabalu pada ketika itu ialah di mana UMNO Sabah sebenarnya telah diterangkan oleh Datuk Seri Bong merasakan bahawa persefahaman antara mereka itu sudah dilanggari lah. Dan sebabnya, dan oleh itu dia kena mengambil tindakan dan disokong penuh oleh UMNO Sabah. Masalah soal ketua dan timbalan ini diakui umum ya. Datuk Rahman sendiri mengatakan bahawa mereka ada perbezaan pendapat, perbezaan pendekatan ke atas parti. Dan sudah tentulah dari masa ke semasa pertelingkahan itu terbuka. Tetapi sebenarnya kalau saya selaku bendahari UMNO, saya melihat kesatuan orang Sabah itu, pemimpin Sabah itu amat mantap. Dan cuma apa yang berlaku ialah persepsi rakyat melihat bahawa kedua pemimpin ini tidak boleh bekerja sama. Itu yang berlaku. Dan baru-baru ini apabila Datuk Seri Panglima Rahman sudah pun diumum sebagai calon untuk termasuk, dia sendiri mengundur diri kerana dia kata dia memberi peluang kepada anak-anak muda dari Kota Abdullah. Itu saya cakap soal UMNO penstabil dan destabilizer ni inilah. Sekarang UMNO mengadakan kerjasama strategik dengan PKR atau Pakatan Harapan. Tapi ada cakap-cakap di bawah ialah UMNO kelihatan tidak memberi sokongan kepada PKR di setengah kawasan seperti Melalap, Merotai dan kawasan. Dilihat jentera UMNO itu mengambil keputusan pergi ke kawasan sebelah yang UMNO bertanding dan meninggalkan PKR dari situ. Adakah pembahagian kerusi ini kerana terpaksa ataupun bagaimana? Apa yang berlaku di Sabah ini, di mana PH ini mau bekerjasama dengan JRS. Dan PH juga mau bekerjasama dengan Barisan Nasional. Kerjasama dengan Barisan Nasional adalah berasaskan apa yang telah berlaku di peringkat pusat. Ya. Di mana BN dan PH itu bekerjasama untuk membentuk asaskan pembentukan kerajaan perpaduan. Saya terlibat dalam soal perundingan ya. Kita telah berunding beberapa kali dengan PH, sehingga kan kita ada muafakat berapa kursi harus diagihkan. Dan saya juga difahamkan PH mengadakan perundingan dengan pihak JRS. Tetapi apabila perundingan itu di peringkat atas ya, dia tidak sampai ke bawah. Dan di bawah ini sudah tentulah banyak juga merasakan bahwa parti itu harus bertanding di kawasan tersebut. Itu yang berlaku. Jadi kita tidak dapat elakkan juga beberapa kursi itu ada pertandingan persahabatan lah, kalau istilah itu boleh ini yang PM guna tadi. Ya, persahabatan. Tetapi yang isi masalahnya juga kita pun tidak jelas pada ketika itu. Jika kita bersaing antara JRS dengan BN, di mana PH, itu menjadi persoalan kepada orang-orang ini BN. Apakah PH akan menyebelai JRS ataupun BN? Kerana PH itu sebagian daripada kerajaan negeri. Jadi ini menjadi persoalannya, sehingga kan kita harap dapat dalam 2-3 hari ini dapat diselesaikan. Tapi saya fikir itu sih ya, kalau kita lihat PH sebenarnya tidak mempunyai strong foothold di Sabah ini, tidak punya pengundi akad umum yang ramai, dia isu base. UMNO dalam keadaan beranggapan akan menang 30 kerusi, katakan. Jadi memerlukan 7 ke 8 kerusi lagi untuk menang, untuk menjadi kerajaan. Bukankah kemenangan Pakatan Harapan atau PKR itu akan membantu UMNO menjadi kerajaan? Kalau kita lihat PH ya, PH ini terdiri daripada 4 parti ya. Yaitu PKR, DAP, Amanah dan juga APKO. APKO dah keluar. Sekarang masalahnya APKO sudah keluar. Dia kalau kira sekarang ini PH ini memang parti nasional, gabungan nasional. BN masih lagi ada local party, PBRS.
Jadi pada kita sudah tentulah, kita pun telah mengkaji kawasan-kawasan yang kita bertanding ini, di mana kawasan-kawasan ini memerlukan kerjasama kedua-dua pihak. Dan kita yakin di kawasan tidak ada masalah. Apa yang kita lihat masalah ini di beberapa kawasan, seperti Sindumin, mungkin seperti Bandau, Karamunting, itu saja. Ada usaha menyelesaikan? Silam. Ya. Memang ada usahanya untuk menyelesaikan perkara di peringkat bawah ini. Kalau kita lihat di Sepitang ya, memang kita mau kawasan Senumin untuk bertanding. Pada ketika permulaan perbincangan, kita bagi lumadan kepada pihak PH. Tapi mereka merasakan bahwa mereka harus diberi peluang di Senumin kerana pilihan raya umum yang lalu pun dia tidak menang di kawasan tersebut. Yang menang adalah warisan. Itulah sebabnya kita pun bertolak ansur, tetapi lumadan itu balik kepada Barisan Nasional. Cuma secara terbuka pada ketika ini di mana pihak BN Senumin telah membuat kenyataan dan kita akan jumpa mereka, kita akan bincang dengan mereka tentang perkara ini. Dalam PRN ini saya tengok ada dua isu yang saya rasa boleh dipecahkan pada dua isu dalam PRN Sabah ni. Ialah pertamanya ialah sentimen kenegerian atau kewilayahan, Sabah Pausabahan, Sabah First, tuntutan 40% hasil negeri. Dan keduanya isu kesejahteraan rakyat, kos sara hidup, air, elektrik, jalan raya, peluang pekerjaan dan isu integriti kecekapan kerajaan. Pada pandangan Datuk Seri, apa sebenarnya menjadi pilihan pengundi kali ini? Sentimen kenegerian ataupun isu kesejahteraan hidup ini? Memang tepat dua isu ini akan menjadi pertimbangan. Isu yang akan dimainkan banyak sangat adalah parti tempatan, parti nasional pada saya. Kerana ada pihak di Sabah ini mengatakan bahawa hanya parti tempatan saja yang memperjuangkan rakyat Sabah. Bagi saya, memperjuangkan rakyat Sabah ini tidak semestinya daripada parti tempatan. Parti nasional juga boleh memperjuangkan hak Sabah. Pada saya, perjuangan Sabah ini adalah oleh orang Sabah. Apabila kita soal 40% minyak ya, 40% dalam perlembagaan net revenue kembali ke Sabah, ia bukan dibawa oleh mahkamah, oleh mana-mana parti politik. Yang membawanya adalah SLS, satu NGO orang Sabah. Jadi ini membuktikan perjuangan untuk Sabah ini tidak juga dilakukan oleh parti politik, tetapi oleh orang Sabah sendiri. Dan kalau kita lihat parti nasional pula, kita mengatakan kitalah yang telah menentukan MA63 itu masuk dalam perlembagaan. Dulu MA63 tidak dalam perlembagaan, ia hanya bahan sejarah di mana persepahaman antara Melaya, Sabah dan Sarawak dan Singapura. Tapi kali ini MA63 itu telah dimasukkan dalam perlembagaan. Ini bererti ia telah diiktiraf. Dan siapa yang lakukan? Ialah daripada Parti UMNO pada ketika itu Datuk Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menterinya. Jadi kita terangkan kepada rakyat. Jadi bagi kita memperjuangkan Sabah itu sama, tidak ada masalahnya. Pada saya orang Sabah nombor satu. Apa yang kita lakukan untuk orang Sabah. Jadi ini kita ada perbahasanya. Dia akan berterusan. Ini akan menjadi isu. So kita punya tanggungjawab meyakinkan rakyat tentang perjuangan ini bukan milik parti politik, milik orang Sabah. Kedua, isu ekonomi, prasarana, sudah tentu akan isu besar. Kerana rakyat juga akan membuat penilaian ya semenjak GRS menjadi parti pemerintah, apa yang telah dilakukan, apa soal pokok ekonominya. Dan dia bukan sepenuhnya 2 tahun daripadanya melibatkan BN. Banyak orang salah faham. Apabila kita bentuk kerajaan dulu, ya BN dan GRS. Hanya kurang lebih 2 tahun lepas itu baru BN keluar. Ini akan menjadi perbahasan rakyat. Apakah mereka berpuas hati dengan prestasi kerajaan yang ada sekarang? Apakah masalah air, masalah elektrik, masalah jalan raya yang agak teruk, peluang ekonomi, peluang pekerjaan dapat disediakan ataupun tidak? Ini akan menjadi perbahasan. Apatah lagi orang muda ya, orang muda akan melihat perkara ini. Dan kita harus sebagai parti yang bertanding, kita harus menyediakan. Jika kita menang, apa yang kita akan lakukan? Itulah sebabnya kita akan ada manifesto yang kita akan lancarkan dalam sedikit masa lagi. Tawaran-tawaran kita, janji kita kepada rakyat, jika kita diberi peluang, apa yang kita akan lakukan. Itu sih ya. Manifesto ni semua akan bagi manifesto yang cantik dan sebagainya kan. Tapi soal pelaksanaan, soal implementasi itu selalunya menjadi isu. Misalnya kita ambil contoh isu air. Datuk Seri sebagai orang yang berpengalaman sebagai Ketua Menteri,
Sebenarnya apa masalah air di Sabah ini? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Air ini memang masalah pokok ya. Hmm. Antara kalau secara pribadi ya, pada pandangan saya, kita telah menswastakan air ini di beberapa syarikat di Sabah ini. Dia bukan dilakukan oleh GRS, dia dilakukan sejak dahulu lagi. Dan dalam penswastahan ini, apa yang berlaku ialah hanya diswastakan soal pengeluaran production saja. Apabila sampai ke soal distributions dan soal leakages, soal billing system, ia tidak dilakukan. Jadi banyak budget ini kita bagi kepada pihak syarikat swasta untuk melakukannya. Katakan masalah di sini lebih kepada leakages, banyak kebocoran dalam sistem perairan di sini. Dan birokrasinya amat sukar sekali. Karena kadang-kadang kalau kita mendapat peruntukan daripada Federal Pusat, lambat dia sampai ke Sabah. Itu macam yang katakan tadi, birokratik proses. Jadi kita pada kali ini membuat satu janji kepada rakyat. Kita ini bukannya unitary system, ya, kita federal system. Kunci kepada federal system adalah dua. Satu, mesti decentralized. Dia tidak boleh berpusat di Putrajaya semata-mata. Kedua, kita kena delegation of power. Itu penting. Kita mau memberi penekanan. Kita juga ingin mewujudkan di Sabah ini, dulu kita ada sistem resident, ya. Sarawak ada sistem resident, karena Sabah ini besar. Tetapi telah dihapuskan. Yang menghapuskan bukannya kerajaan pusat. Dia dihapuskan oleh Parti Berjaya pada ketika itu. Jadi kalau kita mendapat kemenangan, mandat, kita akan wujudkan semula 6 zon di Sabah ini. Kita tidak namakan dia presiden, tetapi kita 6 zon pembangunan. Setiap daerah itu akan dibawa satu zon agar pelaksanaannya lebih laju lagi. Ini antara soal air, ya. Soal jalan raya pun sama juga. Kalau kita lihat jalan raya ini, banyak orang komplain lebih kepada apabila truk. Apa masalahnya? Di Sabah ini, ketiga-tiga jalan itu diswastakan maintenance-nya. Sama ada kerja pusat, jalan negeri, jalan kerjaan tempatan, diswastakan. Kalau dulu-dulu, di kampung, ya, kalau rusak jalan, dia telefon saja Jabatan Kerja Raya. Maka akan diatur sebut harga untuk kawasan tersebut. Dia tidak dikendalikan oleh swasta. So ini kita akan lihat semula. Kita akan lihat semula bagaimana menentukan agar pelaksanaannya itu sampai ke sasarannya. Tapi di Sabah memang tidak tahu di Semenanjung. Kalau di Sabah ini semua road maintenance ini diswastakan. Itulah kalau kita dengar banyak komplain, jalan teruk sana, teruk sini. Kerjaan apa yang dia lakukan sebab dia telah diswastakan kepada syarikat-syarikat swasta. Ini harus kita lihat semula. Tapi di Semenanjung pun ada beberapa jalan yang diswastakan kepada Roadcare dan sebagainya. Adakah persoalannya sama ada ia sebab diswastakan atau sebab rasuah itu terlalu besar di Sabah ini menyebabkan usaha maintenance itu diperuntukkan kata 1 juta tapi mungkin dibuat itu 500,000, 400,000 menyebabkan sehingga sekarang pun tidak ada penangkapan, ya, kata saya. Kalau kita katakan rasuah, tidak ada penangkapannya, ya, karena untuk melawan rasuah ini adalah ketelusan. So proses kita mentadbir itu haruslah terbuka. Rasuah tidak dapat, bukan senang dikawal kalau tidak ada konsep ketelusan. So kita juga ingin lebih telus di segi kita punya pentadbiran. Apa yang berlaku di Sabah ini, kalau kita tengok, ya, antara masalah di Sabah ini ialah banyak benda-benda itu kita tidak ketahui, masyarakat tidak ketahui, tiba-tiba berlaku. Masanya sudah sampai, ya, sebuah kerjaan yang bertanggungjawab mestilah telus dalam banyak hal. Kalau kita tidak telus, banyak salah sangka. Jadi saya berpendapat ketelusan itu menjadi perkara pokok. Kalau kita berbicara soal integriti. Karena integriti subjektif, ya. Kalau kita tengok video, so masih ada integriti atau tidak. Jadi perceptionnya sudah ada, ya. Jadi ini masalahnya. Jadi pada saya kita kena ada satu sistem di mana ketelusan itu mestilah menjadi perkara pokok. Saya bagi contoh lah. Kalau di local government, kerjaan tempatan, kita tidak payah ikut Semenanjung. Karena antara otonomi yang ada di Sabah, ada 3 masih ada, ya. Immigration, tanah, local government. Saya menganjurkan bahawa mesyuarat majlis daerah, mesyuarat bandara terbuka. Di mana sama ada dia dibuat secara langsung, dia harus ahli masyarakat boleh hadir, supaya lebih telus lagi.
Jadi kita tidak boleh sesuka hati. Kadang-kadang kita ni taruhlah rumah kita di kampung ya. Kita ada rumah. Tiba-tiba sebelah kita, depan kita 3 tingkat, 4 tingkat sudah. Jadi kalau di negara lain kita ada proses untuk membuat bantahan. Tetapi di sini tidak ya. Jadi kadang-kadang ini berlaku, kadang-kadang laut ditimbus begitu saja. Kadang kita selalu bangunan cantik depan. Tiba-tiba depan kita pun ditimbus lagi laut. Jadi sistem ini kenapa berlaku? Karena tidak ada ketelusannya. So kita mau pastikan kerajaan itu lebih telus lagi. So salah satu yang kita ingin lihat, BN kalau menang, kita melihat local government itu. Kerajaan tempatan. Karena kerajaan tempatan ini adalah satu di mana kalau ada rasuah yang kuat berlaku adalah di kerajaan tempatan. So saya berpendapat ini tidak pernah menunggu kerajaan pusat karena ini otonomi, ini hak kita. Satu lagi yang kita ingin cadangkan ialah di peringkat kampung. Kita ingin mewujudkan satu kerajaan desa. Sekarang ini dia Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung yang melantik YB yang berhormat, orang politik. Kita ingin mengadakan pemilihan di kampung. Supaya bila rakyat berpuas hati, mereka akan memilih siapa sepatutnya wakil mereka. Tapi bukan melalui administrative arrangement. Dia akan ada enactment baru. Melalui Dewan Undangan Negeri yang menentukan pengujudan kerajaan desa. Dan menentukan dalam kerajaan desa ini, pemilihan itu mestilah ikut demokrasi yang sebenarnya. Jadi bukan, sekarang pun memang ada ya, wakil rakyat boleh sama ada kita buat pelantikan atau buat pemilihan. So kita ada pilihan. Biasanya wakil rakyat akan buat pelantikan. Karena dia reward, memberi hadiah kepada penyokongnya. Tetapi di mana yang gaduh ni? Di bawah. Di bawah itu gaduh. Kalau kita ingin di Thailand ya, pengurusan luar bandar di Thailand. Kita lihat di mana ia dibuat secara demokratik. Dan apabila perubahan berlaku, satu parti menang politik, di-ban, tidak ada masalah di bawah. Kenapa? Karena sistem demokrasi di bawah itu. Jadi pada saya ini perkara pokok dalam sistem yang harus kita adakan. Tapi itu sih, bercakap soal, kita tahu Barisan Nasional ni kalau bercakap soal membawa pembangunan, pembaharuan, pentadbiran ini antara parti paling cekap. Sekarang ini pun dalam kerajaan sekarang pun kita tahu bagaimana peranan menteri-menteri Barisan Nasional semua kan. Tapi Datuk Seri sebut tadi ialah soal local party ataupun parti lokal ini. Dan apakah implikasi kepada BN? Fenomena ni paling kentara BN kali ini. Kita contoh parti-parti JRS, STA, SAPP, PHRS hinggalah pada parti-parti kecil membawa slogan Sabah Puas Sabahan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat impak kempen ini kepada parti lokal ini kepada Barisan Nasional yang dilihat parti nasional? Pertama saya akan katakan parti tempatan pun tidak boleh bekerjasama antara mereka. Dulu JRS ada 2 parti lokal lari. Jadi berarti mereka tidak boleh bersatu padu. Banyak mereka ini rujuk kepada Sarawak. Reference mereka Sarawak. Dia kata kalau Sarawak boleh, kenapa Sabah tidak boleh? Tapi mereka lupa ya, di GPS ini hanya wujud apabila BN kalah. Sebelum itu semuanya BN. Kenapa mereka mau buat GPS? Karena mereka ingin bekerja sama dengan kerajaan persekutuan pada ketika itu. Banyak orang lupa. Seolah-olah di Sarawak ini sejak merdeka memang begitu. Sedangkan dulu sejak merdeka, Perikatan Barisan Nasional. Dan dia hanya wujud kerana keperluan politik. Untuk kerjasama dengan pusat. Untuk kerjasama. Jadi banyak orang melihat begitu. Jadi JRS ini pula, kenapa ditubuhkan? Dia ditubuhkan pada ketika itu untuk melawan warisan. Karena pada ketika itu PN itu bukan parti lokal. Ya, Perikatan. Ya. UMNO bukan parti lokal, maka ada idea Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu mewujudkan satu gabungan baru antara UMNO dan Bersatu. Dan parti-parti tempatan lain wujudlah JRS pada ketika itu. Tetapi apabila Bersatu menang, maka dia masih bersatu ya. Wujud PGRS ini apabila Perdana Menteri itu bukan lagi Bersatu. Apabila Tan Sri Muhyiddin sudah tidak menjadi Perdana Menteri, hilanglah Bersatu di Sabah dan mereka tubuh apa? PGRS. Kalaulah hari ini masih lagi Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, sudah tentu tidak berlaku parti tempatan, parti nasional. Pada ketika itu masih kekal di Bersatu. Jadi pengujudan itu hanya kerana untuk menyelamatkan kedudukan mereka dan bekerja sama dengan kerajaan persekutuan. Jadi asasnya apa? Sabah pernah diperintah oleh parti tempatan, berjaya, PBS. Tetapi mereka juga bergabung dalam parti nasional, Barisan Nasional pada ketika itu. Cuma PBS pun bila menang masuk ke Barisan Nasional. Ya, dan Dato' Jeffrey Ketinggian pun naik presiden kepada PKR.
Jadi pada saya dalam konteks Sabah ni, dia lebih kepada slogan politik lah. Contohnya Sabah Persabahan. Memang saya pun setuju. Tapi dia slogan. Kalau saya besok ya lawan dengan Johor main bola, saya sokong Sabah. Orang Johor sokong Johor. Tidak salah. Tetapi Johor pun memperjuangkan bangsa Johor. So tidak salah sama sekali pada saya. Jadi saya punya slogan, orang Sabah nomor 1. Tidak nombor 2, tidak nombor 3, orang 1. Jadi apa bezanya? Jadi dia lebih kepada political. Semasa Dr. Jeffrey dalam Barisan Nasional sama juga. Sabah Persabahan, tidak ada bezanya. Jadi kalau kita lihat, orang Sabah harus dijelaskan perkara ini. Jadi ini kerja kita lah sebagai yang berada dalam Parti Nasional, adalah tanggungjawab kita untuk jelaskan perkara ini. Dan saya di mana-mana pun, saya dalam apa forum pun saya jelaskan. Pada saya kita bersaing dengan idea. Bukannya siapa yang lebih Sabahan. Kita bukan mau create hero Sabahan. Kita mau antara pemimpin Sabah ini, siapa yang ada idea untuk membangun Sabah. Itu yang kita ingin bahaskan. Kita harap rakyat akan memilih berdasarkan ini. Baik, Datuk Seri. Saya rasa ini antara soalan-soalan terakhir ialah rakyat di bawah ataupun pemerhati politik melihat siapakah calon Ketua Menteri Sabah untuk Barisan Nasional. Kalau dilihat sekarang, ada persepsi bahawa Syafiq Abdal, Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Haji Ji, Datuk Seri Bun Mokhtar adalah calon-calon yang bukan terbaik untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, dan menyebabkan, kita tahu macam-macam ada isu. Datuk Bung ada isu di mahkamah, ada Datuk Haji Ji ada isu dengan skandal kerajaan negeri. Datuk Seri Syafiq Abdal pernah juga mempunyai skandal-skandal yang walaupun tidak dibicarakan kemudiannya. Jadi apa pilihan rakyat Sabah sebenarnya? Dan kenapakah rakyat Sabah perlu berpindah daripada JRS kepada UMNO sekiranya calonnya Ketua Menteri Datuk Bung dengan Datuk Haji Ji lebih kurang sama aja? Pertamanya kita kena tengok perlembagaan. Siapa yang boleh menjadi Ketua Menteri Sabah. Dahulu perlembaгаannya jelas. Di mana ketua parti yang akan mendapat jumlah kursi yang besar seharusnya dilantik sebagai Ketua Menteri. Tetapi semasa JRS ini, ia telah dipindah. Di mana ia seperti juga lain-lain tempat, lain-lain negeri, di mana kita beri kuasa kepada Tuan Yang Lebih Tua untuk memikirkan siapa yang dia rasa mendapat sokongan majoriti. Tetapi dia juga terikat dengan convention. Yeah. Jadi pada saya, ketua ketiga-tiga parti ini jelas ya. Warisan Datuk Seri Syafiq Abdal, JRS adalah Haji Ji, dan DN UMNO adalah Datuk Seri Bun Mokhtar. Jadi ketiga-tiga ini kalau berdasarkan ketua parti, mereka lah mengetuai pilihan raya ini. Tetapi pada saya ya, tumpuan BN sekarang ini untuk menang sebanyak kursi yang mungkin. Kita tidak boleh dilihat oleh orang Sabah hanya memikirkan siapa seharusnya menjadi Ketua Menteri. Kita ingin orang Sabah ini melihat bahwa BN ini ada ideas. Ada idea untuk menentukan agar bagaimana kita boleh memberi tumpuan ke atas Sabah ini. Kalau kita lihat sejarah politik Sabah, kenapa bertukar parti? Dan apabila rakyat marah dengan parti itu, rakyat pemimpin itu, dia tukar parti. Dan banyak parti tempatan di Sabah tidak bertahan kerana terlalu bergantung kepada pemimpin. Saya bagi contoh dulu. USNO bergantung kepada Tun Mustafa. Tun Mustafa berhenti, kalah. Berjaya bergantung kepada Haris Saleh. Haris Saleh berhenti, kalah. PBS dulu Tan Sri Pairin menang. Sekarang tinggal 7 kursi. Bersekutu, hilang begitu saja. Artinya bergantung kepada hanya pemimpin tidak menentukan kejayaan di Sabah. Jadi kita harap pada kali ini BN akan dinilai bukan berdasarkan siapa calon ketua menterinya, tapi berdasarkan idea-idea bagaimana kita boleh membangun Sabah. Terus PRN Sabah ini dianggap ramai sebagai referendum terhadap kepimpinan kerajaan negeri serta masa depan kerjasama politik di Sabah. Apa mesej terakhir Datuk Seri kepada pengundi di Sabah menjelang 29 November ini? Saya punya mesej kepada Sabah. Semua orang Sabah memperjuangkan Sabah. Bagi BN, orang Sabah nombor 1. Terbukti dengan apa yang telah kita lakukan. Kita mewujudkan Universiti Malaysia Sabah dahulu.
semasa kita. Itu untuk orang Sabah. Kita wujudkan banyak politeknik untuk orang Sabah. Peluang pekerjaan untuk orang Sabah. Jadi kita ingin rakyat menilai bahawa memperjuangkan Sabah ni bukan hanya berdasarkan parti politik semata-mata. Parti politik itu adalah wadah untuk kita mencapai. Kedua, saya juga ingin rakyat menilai berdasarkan idea-idea kita yang akan kita utarakan untuk membangun Sabah. Kita ingin meyakinkan rakyat bahawa ini adalah parti untuk masa hadapan. Banyak idea-idea kita untuk anak-anak muda yang akan kita utarakan. Kita kenal pasti apa masalah anak-anak muda di Sabah ini, apa kehendak mereka. Mereka mau kerja, mereka mau peluang ekonomi, mereka mau mudah untuk mendapat pinjaman jika ingin berdiri atas kaki sendiri. Semua ini kita akan masukkan dalam kita punya manifesto. Dan kita harap ia dinilai dengan sebaik-baiknya. Baiklah saudara-saudari, inilah satu sesi bersama Datuk Seri Panglima Saleh Said Keruak, Bendahari UMNO Sabah, juga merupakan calon di DUN Usukan Sabah. Semoga berjaya Datuk Seri dalam pilihan raya umum pilihan raya negeri kali ini, dan semoga kita berharap juga pengundi-pengundi di Sabah dapat membuat satu keputusan yang tepat dan boleh membantu meningkatkan semula pembangunan dan kemajuan negeri Sabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.